Kalau umur anda dah 50 ke atas, masih tinggal di executive flat dan masih ada loan yang besar, video ni khas untuk anda. Dan ini bukan untuk HDB saja. Kalau anda duduk kondo atau landed pun sama. Anak-anak dah besar, dah keluar rumah, tapi anda masih miliki rumah yang besar. Dengan maintenance yang tinggi, rumah besar, tapi masih ada hutang. Pada tahap umur macam ni, is that really the plan? Ramai orang Singapore asset rich tapi cash poor. Adakah itu plan terbaik untuk retirement anda? Hai, saya Roza, sure bagus. Ejen hartanah anda semenjak 1998 lagi. Ramai owner fikir, tak apa, tinggal je. Tapi ada mereka yang tak sedar, mereka duduk atas aset yang besar tapi aset itu tak bekerja untuk mereka. Selama 28 tahun saya dalam real estate, saya dah lihat ramai owner tunggu terlalu lama. Bila nak buat keputusan, options dah jadi amat terhad. Dan ini ramai tak sedar-sedar. Bila umur capai 55, baru terkejut. Anda perlu set aside basic retirement sum. Dan ini akan efek berapa banyak cash yang anda boleh dapat. Atau sama ada anda masih boleh downgrade dengan selesa. Masa tu baru ramai terkejut. Sepatutnya mereka plan awal-awal supaya ada lebih flexibility, cash flow dan peace of mind. Saya bukan sekadar jual rumah, saya bantu anda tentukan sama ada anda patut jual atau tidak. Hubungi saya di talian 945 666 97.